hari ni aku nak cerita ada 3 fakta yang best tentang motor ni dengan 3 benda yang tak best. So inilah dia Yamaha MT-15. So apa yang best? Pertama sekali dari segi reka bentuk dia. Kalau korang tengok bahagian depan ni dengan mata sepek dia, okey, memang nampak handsome. Satu lagi sekilas pandang dia macam MT-09 tau. Lagi-lagi dari side belakang dia, side sisi dia sebiji macam MT-09. So dia nampak motor ni lagi nampak naked sport lah. Okay. Yang kedua, motor ni sangat-sangat nimble. Sebab apa? Dia punya berat 133 kg saja. So sangat sesuai kalau korang nak main ciluk-ciluk. Lepas tu dia tambah lagi dengan USD fork. So korang lagi confident lah bila nak bawa motor ni. Yang ketiga, enjin dia berkapasiti 155cc. Dia lengkap tau, ada VVA. So motor ni sangat-sangat pick up, okey. Datang lagi dengan sprocket size 52. Dia buatkan motor ni lagi fun bila kita nak ride dalam bandar. Satu lagi nak main selekoh. Benda yang tak best dekat motor ni, yang pertama, kalau korang tengok harga boleh tahan mahal tapi dia tak ada ABS guys. Tak ada ABS, sedih ni bagi aku safety yang sangat penting lah atas jalan raya sekarang. Yang kedua, motor ni sangat-sangat tinggi. Korang boleh tengok sendirilah. Dia punya tinggi dia 810mm. So maksimum lah bagi aku 160cm tu kira dah cap lah sesiapa nak naik motor ni. Yang rendah daripada tu bagi aku memang struggle, confirm akan berjengkit. Yang ketiga, apa yang tak best, motor ni sangat kedekut features lah bagi aku. Sebab dia tak sama macam i15M. Yang ni dia tak ada wide connect, dia tak ada quick shifter. Satu lagi meter dia pun bagi aku dah cukup bosan lah. Still pakai calculator. Lepas tu design pun lama. So cuba korang share sikit pengalaman korang naik motor ni dekat ruangan komen. Yang mana berminat, macam biasa korang boleh isi form